Sekarang ni dalam kehidupan kita yang tuan-tuan, yang menjadi masalah yang paling besar, sekalipun kita cerdik tapi dalam hati kita penuh hasad, kita akan menjadi orang menjadi sampah kepada agama. Sekalipun kita cerdik, dalam hati kita menjadi syak wasangka, segala kecerdikan kita menjadi sampah dalam agama. Macam itulah yang jadi paling penting, tuan-tuan, bukanlah nak cerdik. Kita nak akal yang cerdik ini datang daripada jiwa yang sihat, dan jiwa yang sihat nak latih payah. Akal baca apa jadi cerdik, tak pandai cerdik pun pakai kalkulator boleh kira, angka semua boleh dikalkulate. Tapi hati tak boleh dikalkulate. Kita kena fikirlah, kalau kita tak nak maju, tuan-tuan nak kerja je lah, supaya majoritinya, jangan marah tu kalau saya cakap kan, 70% orang Melayu yang bekerja makan gaji, mereka hanya bekerja. They don't love their job, they only like their job. Mereka hanya suka pekerjaan mereka, they don't love their job. They won't do more. Mereka tak akan buat lebih daripada perasaan suka. Kan? Kita suka makan laksa, jumpa, oh ada kedai laksa, kita makan. Tapi kalau kita mencintai laksa, kita belajar masak sendiri supaya kita cintakan laksa. Kita masak, cari bunga kantan yang terbaik. Itu orang cinta pada laksa. Kalau setakat orang suka laksa, oh jom kita pergi makan laksa ni. Dia ada beza dia. Orang yang mencintai pekerjaan dengan orang yang sukakan pekerjaan. Yang lain kena kerja. Suka tu dia kena suka sebab komitmen kerja tu menghasilkan finance. Dia tak ada lebih daripada itu dah. Pekerjaan itu mematangkan dia punya, itu adalah sumbangan dia pada syarikat. Macam saya kata tadi kan, Imam Ghazali kata, apabila kamu berpegang pada prinsip berfikir. Imam Ghazali dah pesan tentang prinsip berfikir. Pertama adalah tentang diri, akhlak. Yang kedua, teologi, agama. Kita mesti ada akhlak dalam bekerja. Yang kedua, lepas akhlak kita tu, akhlak tu dipacu oleh agama. Yang ketiga, hujah. Kita mesti ada asbab yang munasabah yang boleh kita ceritakan secara jelas dan nyata. Setiap pandangan ataupun setiap pendirian ataupun setiap pekerjaan yang kita buat. Mantik, dah lah kita boleh ceritakan. Kita boleh menceritakannya dengan cara tidak melukakan orang. Memberikan orang ilmu. Mencerahkan semua benda daripada pekerjaan kita hingga orang kata orang ini bekerja, mantiknya sangat luar biasa. Di mana dia boleh menceritakan dunia pekerjaannya sebagai satu ilmu yang indah pada orang mendengar. Yang kelima, hasil daripada pekerjaan itu mestilah ada siasat, iaitu keberuntungan kepada bangsanya. Yang keenam adalah kenegaraan, di mana dia rasa dengan kerja yang dia buat tu negara dia dapat menikmati hasil pekerjaan dia sebagai individu yang bergelar warga negara. Itu 6 prinsip Imam Ghazali yang selalu saya cakap dan selalu saya bagi dalam talk. Tapi selalunya tak adalah sampai orang fikir nak ukur pekerjaan saya kepada kepentingan bangsa apa, pekerjaan saya kepada kepentingan siasah kenegaraan. Saya bagi tahu pada tuan-tuan bahawa rezeki yang diberikan kepada orang lain, kita mendapat rezeki yang kita tak minta tapi Allah bagi. Nak melihat perkara itu pun Allah tak nampak kan. Sebab tu saya selalu kata hargai bila kita pergi solat Jumaat, jemaah melimpah sampai luar masjid. Hargai dan raikan bila kita dapat solat di masjid 1 saf, 2 saf pun. Kerana di tempat lain, nak melihat orang solat dengan satu imam, 4 makmum lelaki dan 1 makmum wanita pun, Allah jadikan sebagai rezeki yang terbesar untuk mereka. Kita ni nak solat jemaah pergi masjid ni, rata lah masjid dekat macam saya dengan Najihin ni, 400 meter je, saya rasa tak sampai setengah kilometer. Maka saya selalu berkongsi dengan tuan-tuan. Bagaimana kalau ditanya orang, sungguh pun kita nak kata kita tak ada minyak untuk kaya macam orang Arab. Kita tak ada emas bertimbun dalam perut bumi kita seperti mana ada pada negara orang lain. Kita duk kata rezeki kita tu taklah semewah negara Islam yang lain. Tapi saya bagi tahu pada tuan-tuan bahawa rezeki yang diberikan kepada orang lain, kita mendapat rezeki yang kita tak minta tapi Allah bagi. Antaranya peningkatan pemakaian tudung di kalangan wanita. Satu. Yang kedua, meningkatnya kesedaran tentang kemakmuran masjid. Sekarang orang dah buat tentang geng subuh dan segala macam. Jangan bantah atas syak, jangan bantah seperti kata Imam Ghazali, kamu ada syak wasangka, dia artis nak kumpul follower, dia ahli politik nak kumpul undi. Kerana di tempat-tempat lain, hal ini walaupun diikhlaskan oleh seorang yang nakkan negeri dia kembali kepada Islam, dia tak dapat kemauan tersebut. Kita dipercumakan, kita umpat apa yang telah Allah bagi kita percuma. Satu benda yang dimakmurkan oleh Allah, kita jadikan sebab pula untuk fitnah dengan mengatakan kerana menteri besar pergi solat subuh maka ramai subuh. Ini geng subuh walaun, ni geng subuh walanun. Lepas tu datang pula artis, dia kata ni solat subuh Instagram, ni solat subuh selfie. Jadi saya fikir kata jaga, kerana banyak perkara yang pernah Allah berikan. Kalau nak kira di Asia Tengah ni tuan-tuan, mereka adalah penyambung Islam yang sangat besar. Sejarah King Timur
pemerintah agung Empire King Temur yang mengembangkan Islam besar di Asia Tengah ni, sejarah mereka besar dan mereka menerima Islam terus daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kemudian pendakwa-pendakwa yang hebat, tanah mereka telah melahirkan Imam At-Tirmizi dan juga Imam Bukhari. Jadi mereka, kalau Allah kata telah datang ujian kepada kamu hingga melihat orang solat jemaah pun menjadi satu yang istimewa. Telah Allah takdirkan pada kamu, walaupun nenek moyang kamu dulu adalah orang yang sangat berjasa besar pada Islam, tapi tiba dugaan pada kamu melihat orang lain memakai tudung telah menitiskan air mata kamu. Tapi saya bagi tahu pada tuan-tuan, nak memudahkan keadaan. Nak memudahkan keadaan. Kita letaklah hierarki. Saat ni tol, kau kata pula dekat mak. Mak tak sentiasa betul. Ayah tak sentiasa betul. Sebab tu diletakkan kerana ibu dan ayah tak sentiasa betul, maka tertib dalam agama dan tertib dalam budaya kata hormati. Kena hormat pasal mereka mak ayah kita. Orang ungkit lah mak hang tak betul pun dia beranakkan hang. Pak hang tak betul pun dia bagi makan hang. Adalah benda. Kadang-kadang orang tua kan, kita jumpa orang tua. Orang tua ni memang tak betul. Dia datang kita orang tua kan. Kita sampai masjid lambat. Dia tak apalah, dia pencen. Dia pencen kan. Dia 5 minit lagi nak azan dia dah sampai. Kita orang kerja. Dia tengok kita duduk mabuk kan. Dia tiap kali masuk solat lewat. Lepas tu orang tua ni sang. Kau tak kerti ke datang masjid awal sikit? Kau tak sayang ke tinggal kau punya takbiratul ihram tu? Apa kau datang masjid kalau hari-hari kau tinggal takbiratul ihram? Kita tak jawab lah. Pasal kalau kita jawab, kita kata lawan orang tua dia jadi masalah. Jadi walaupun dia sebut tu benda tak betul, kita nak jawab kat dia, boleh tarik pakcik datang tu ni, pakcik sibuk je. Saya kerja bagi makan, pakcik pencen tak apa, minta darah duit pencen sampai pintu kubur. Saya belum ada sampai sekali umur minta darah duit pencen sampai pintu kubur. Berarti saya kata dengan tuan-tuan, tak betul lah kita nak ambil satu kesimpulan dengan mengatakan boss is always right. Kalau kita kata jadi staff is always wrong, berhenti je lah. Tak kerja, dah awal lah kau dah tahu kan reality is real. Kau dah tidur malam ni tu fikir boss is always right, pagi esok jangan kerja. Hantar surat letak jawatan pakai WhatsApp je. Betul kau, tapi sebelum kau letak jawatan tu kau nak tanya betul. Dalam sistem ni ada tak tempat yang lebih baik daripada boss is always right? Boss is always right. Aku tanya, aku taklah takut maut, tapi kalau boleh janganlah datang sekarang. Kalau kita rasa kita tak betul kan, kita dah ada the boss is always right. Tak pergi kerja. Sebab hidup jadi penat kalau kita menyertai satu benda yang ketika kita pijak kaki ni, kita dah kata dah benda tak betul. Kau pergi tengok bola kan. Malaysia bukan boleh menang. Jangan beli tiket. Nanti kau lagi 2 kali kecewa. Kau pergi beli tiket ni. Join pula lompat lagi dengan Atras Malaya ni. Duk lompat. Tapi sebelum datang kau kata dah Malaysia tak menang. Lepas tu kau nak tengok bola pula. Bagi tahu kata balik tengok kan, kau sokong Liverpool lah. Liverpool not always win. Tapi insyaAllah tahun ni juara. Lepas tu kau nak tengok. Lepas tu kau tak yakin mana boleh menang ini. Jadi susahlah kita buat dalam keadaan hati berbelah bagi. Jadi aku beritahu kat kau, the real memang bos akan sentiasa betul. Bukan kerana dia betul, kerana nak mengekalkan integriti profesional tu. Supaya kita ni adalah, saya kata tadi kan, mak kita tak semestinya betul, tapi adab mengatakan hormati ibu. Orang tua ni, kalau kau jumpa macam aku lah sekarang, aku orang tua bukanlah betul sangat. Tapi sekurang-kurangnya sebab aku stream, ini dekat akaun aku. Kau pun datang tu dengar, kau kata yalah, komen lah yang elok. Komen lah yang elok. Sebab kita pun masuk page orang, pakcik ni pun tua dekat nak mati dah, kan terkejut mati pula dia atas kursi ni. Aku keras atas kursi ni, kau nak tolong tak tolong siapa? Kau nak tag PDRM, kau nak tag bomber, kau nak tag semua. Berarti apa pun yang aku kata, takkan ada semua benda yang always. Boss is right, boss is always right, ni persepsi je. Persepsi je. Masa saya jadi bos pun, saya pun ada staff yang tak betul. Tapi bila kita jadi bos ni, tugas kita memang kita dah tahu. Staff tak betul ni common. Kita jumpa staff betul, kita terkejut. Kita takut. Orang ke malaikat? Dia datang tak pernah buat salah. Tu kita jadi cemas. Jadi bila saya betul-betul duduk jadi bos, kita tahulah staff kita. Dan kita pun tak ada marah. Sebab tu kita ada jawatan tu. Kenapa saya ada jawatan menjadi GM, saya ada jawatan jadi CEO? Kerana saya kena betulkan mereka. Jadi kita komannya tak adalah kita nak kata, kau ni kenapa macam ni? Tak ada kenapa dah. Terus panggil dia, kena buat macam ni. Kena buat macam ni. Sebab tu rutin kita bekerja. Yang jadi masalah, bila suruh buat macam ni, dia kata dia nak buat macam tu. Kita kata apa buat macam tu.
Macam kau nak ni, saya sokong juga. Lah kali yang macam ni pun dia tak buat, macam tu pun dia tak buat. Kalau macam ni yang saya suruh dia tak nak buat, dia ada cara lain macam tu, saya bagi dia buat. Kalau macam tu dia gagal, saya tahu dah gagal, balik macam ni. Problem dia macam tu pun dia tak buat, macam ni pun dia tak buat. Jaga diet badan saya tak nak main di restoran. Kalau saya kerap main jumpa kawan, lepas tu saya kuat mengopi, saya kuat makan teh, saya kuat pun rosak kesihatan saya. Lepas tu saya tak nak ada impuls baru. Impuls baru ni kadang-kadang kita pergi jumpa kawan kan, ada masalah dia ni berkelahi dengan dia ni, input-input yang tak sihat, saya tak nak lah. Saya dah tua kan, saya tak larat nak pergi masuk dalam masalah dunia orang tua berkawan tapi macam ada budak. Jadi saya kuranglah berkawan. Lepas tu yang paling teruk saya tak nak adalah terlibat dengan budaya duduk restoran. Sebab apa? Dia akan merosakkan saya punya. Kita minum, kita merokok, saya dah berhenti rokok. Lepas tu kita makan lagi. Jadi saya disiplinkan setiap benda yang saya nak bergerak sekarang sesuai dengan umur saya. Dia boleh membagikan saya konten yang positif dan dia tak gugat kesihatan saya. Saya tak pergi dunia orang tua kawan macam ada budak ni. Bagi nanti, nah kau punya BM ni asal kau tak ambil yang ni, nah asal kau tak turun. Saya penat lah nak macam Allah. Umur 57 nak cerita pasal BMW, kenapa ambil F10 tak ambil F30, kenapa kau tak ambil 5 siri baru. Tu pergi pula duduk berbalah lagi. Dia ni beli kereta hutang banyak, dia ni ada 2 kereta, beli 3 kereta, dia aku pun tak tahulah apa jadi. Jadi saya letih lah, saya dah tua. Takkanlah kita pergi tuan-tuan, kita nak menanggung dosa bercakap pasal orang, kan. Nanti baliklah pada buku ni Duhai Anak ni. Salah satu Duhai Anak ni lah yang betul-betul bagi saya pengajaran. Pesan yang pertama kan, barang siapa yang banyak ibadat dia apa semua, macam mana dia nak tahu Allah telah berpaling pada kamu. Kita yakin ni, kita semayang 5 waktu, puasa, sedekah apa semua, kita nak cari jalan cantik dah usia tua ni, kita rasa kita dah lalu jalan cantik lah. Tetapi tanda-tanda Allah berpaling pada kamu apabila kamu menghabiskan waktu dengan berbuat satu perkara yang tak ada kaitan dengan hidup kamu. Jadi bila kita tua, kita nak jaga kesihatan mental kita tak akan pergi lagi buat. Kadang-kadang orang tua-tua ni pun tuan-tuan, dia ada buruk dia. Dia ada buruk, masih lagi nak berlumba. Kenapa kau tak ambil Belfire? Orang dah tak main. Ya Allah, umur 57 dah, dia nak bawa apa? Kita bukan umur 30. Nak cerita pasal kereta, pasal tu, pasal ni. Lepas tu cerita pasal orang. Maka kata Imam Ghazali, kata macam contoh saya ni lah kan, saya buat semua benda baik ni, semua benda baik, Allah akan berpaling pada saya. Hanya kerana satu je, menghabiskan waktu untuk bercakap dengan perkara yang tak ada kaitan dengan saya kan. Mengumpat orang, gila dunia, bercerita tentang angan-angan aku kalau boleh. Bayanglah tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku yang tuan-tuan tengok RM18 ni, tuan-tuan kata buku RM18 ni 23 pesan, intro dia pun kita dah rasa dah berat nak bawa. Kata Imam Ghazali pada anak murid dia, tak ada benda yang berat dalam dunia ni. Ilmu adalah benda yang mudah, tapi yang paling berat dalam dunia ni adalah mengamalkan ilmu. Bila saya baca balik, ya Allah, betul lah, kita belajar solat, belajar apa kan. Yang menewaskan kita apa tuan-tuan? Menghabiskan waktu. Perkara pertama, kata Imam Ghazali, tanda-tanda orang tu Allah buang daripada pandangan Allah. Aku tak mau tengok engkau. Naya tuan-tuan, solat kita apa semua adalah mereka yang menghabiskan waktu bercakap perkara yang tak ada kaitan dengan diri dia. Yang tak ada kaitan dengan dia mengata orang pun tak ada kaitan dengan diri kita. Pergi bersembang benda-benda pasal kereta, tukar kereta yang tak ada kaitan pun. Pergi cerita benda-benda lara. Tuan-tuan kena ingat 23 pesan dia. Yang kedua, apabila kamu melihat kebahagiaan orang lain berdetak dalam hati kamu, rasa tak gembira, maka kamu ada hasad dengki. Pergi buat lagi duk cerita pasal orang tu, dia ni, dia tu. Kalau mengumpat, jatuh dalam nombor 1, iaitu bercakap tentang perkara tak ada kaitan dengan diri kamu. Okey, tu jatuh nombor 1. Okey, mengumpat, di mana Allah berpaling. Paling teruk lah ni, orang paling Allah paling. Okey, nombor 1. Nombor 2 pula, kalau cerita dengki kat orang, jatuh nombor 2. Yang Imam Ghazali kata, barang siapa yang melihat kebahagiaan kepada orang lain, rezeki Allah bagi, nikmat orang bagi pada orang, timbullah rasa tidak senang hati. Kamu ada hasad dengki. Tuan-tuan, naya tuan-tuan, solat, puasa, amal baik. Saya duduk stream dengan tuan-tuan, dengan harapan saya berkongsi dengan tuan-tuan, saya dapat redha Allah. Imam Ghazali kata, itulah perkara yang kedua, tanda Allah telah berpaling pada kamu. Sebab tu buku ni, walaupun dia macam ni, waktu Imam Ghazali nak jawab, kan anak murid dia kata, anak murid dia ni menulis Duhai Guru, kerana mata Imam Ghazali ni dah menulis buku ni 1109. Lepas dia tulis semua buku-buku Ihya ni, buku ni adalah hujung usia dia. Kena ingat tau, Imam Ghazali dengan Imam Syafi'i, Allah tak bagi umur panjang. Imam Syafi'i ini meninggal pada usia 53 tahun, Imam Ghazali pada usia 54 tahun. Imam Ghazali bagi pesan yang kedua. Ya Allah tu. 2 pesan tu pun tuan-tuan kita dah jam lah. Siapakah kata anak murid dia? Anak murid ni, anak murid yang tulis ni bukan cakap yang minta menasihat kat dia. Anak murid yang minta nasihat kat dia adalah seorang ulama di Damsyik. Yang Imam Ghazali 10 tahun duduk di Damsyik, berguru. Dia ni berguru dengan Imam Ghazali, anak murid dia ni. Kemudian hujung umur Imam Ghazali nak meninggal di kampung halaman, dia balik kampung dia. 1111 Imam Ghazali wafat, umur dia 54. 2 tahun sebelum wafat dia tulis. Inilah yang kata Imam Ghazali kepada dia cakap pada orang alim, yang minta nasihat ni orang alim. Bila dia tulis benda ni macam surat, terus dijadikan kitab untuk mengajar. Benda yang mudah dua tu tuan-tuan. Yang ketiga, apabila datang je tak ada buruk, kamu mongut.
Datang tak dibawa tu kita sendiri, tapi 1 dan 2 tu tuan-tuan. Orang kadang-kadang tuan-tuan fikir solat apa semua kita rasa berat lah nak buat, bangun subuh apa, macam orang lara macam saya ni tak ada disiplin agama kan. Nak buat benda tu Allah tuan-tuan, pulun lah punya pulun. Benda tu musnah tuan-tuan, macam istana pasir. Pergi kedai kopi duk cerita benda, aku kalau boleh, kita ni kena macam ni lah, ni kerajaan yang ada ni tak betul, kita kena, tak ada apa pun tuan-tuan. Kita dapat lesen sewa kedai dekat orang, kita dapat permit bagi projek orang buat. Kita tu yang duk cerita tentang hak kerajaan tak betul, kita tengok muka orang cerita tu, yang duk cerita politik ni tuan-tuan. Sebab dia tak dapat manfaat daripada dia. Kita nak duduk pun, bukan saya sombong, sebab saya dah tak larat. Jadi bila saya tak larat kan, jadi bila beritahu tuan-tuan, ingat ni 23, saya baru cerita 3 je. 20 lagi terbaca lah. Kalau tuan-tuan ambil daripada ni 30. Syekh Hamzah Yusof dia ambil terus daripada 30. Dalam ni Imam Ghazali repeat balik 30 dalam ni bertindak, 23 dalam ni bertindak dengan yang ni. Cuma yang ni lebih mudah faham lah, tapi dia edisi mewah. Yang ni saya jual kat tuan-tuan edisi murah, kerana ini saya terbit dengan kiri. IDBE dia corporate, dia terbit edisi yang mewah. Syekh Hamzah Yusof, saya ni nak jinak-jinakkan tuan-tuan kenal dengan Imam Syafi'i, kita terbit dalam edisi murah, tapi ilmu dia tak murah tuan-tuan. Saya baru cerita 3, belum lagi cerita syarak tu, hal-hal syarak. Sebab saya bukan ustaz, saya tak sentuh 20 tu, saya sentuh 3 je. Bagaimana kita nak tahu Allah berpaling pada kita? Jenuh tuan-tuan kita nak bangkit subuh ni. Saya ni macam saya cerita, tak pernah ada hari subuh yang saya bangkit tanpa ada rasa ganggu. Ya Allah, berat letih. Liverpool kalah tu, pusing-pusing Liverpool nak boleh ke subuh tu. Bertarung dah, siang tu okey lagi. Maghrib paling mudah untuk saya, subuh paling susah. Tiba-tiba tuan-tuan pagi duk cerita benda yang Imam Ghazali dah pesan. Apakah tanda-tanda dan ciri-ciri orang yang Allah paling daripada dia? Kalau fikir tak makan modal tuan-tuan, tak berbaloi masuk subuh liat ni, lepas tu pergi duduk kedai kopi duk cerita benda yang tak ada kaitan. Bukan saya nak kutuk, tapi inilah hakikat yang Imam Ghazali pesan. Tak apa tuan-tuan kata saya kutuk, saya belagak, saya select kan, jangan marah. Saya cuma menyampaikan apa yang Imam Ghazali sampaikan, dan benda tu sampai pada saya. Saya kena ambil masa untuk faham lagi, untuk faham lagi. Maka bila saya bagi tahu dekat tuan-tuan kan, suatu Imam Ghazali kata paling mudah ilmu ni aku nak bagi. Suatu Imam Ghazali kata aku tak loket nak bagi, tapi dia pesan dekat kata pengantar tu. Kata pengantar Imam Ghazali dah pesan lah. Yang berat nanti bukan ilmu aku, yang berat nanti bukan pesanku, yang berat nanti apa yang kamu nak buat. Dia tu yang berat kan. Jadi saya beritahu kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan fikirlah, benda ni berlaku kat kita ni, Ayuh Awalat ni, buku Duhai Anak ni. Tuan-tuan fikir hari-hari berlaku kat kita. Jadi saya pun selalu fikir, kata makan modal lah, saya modalkan diri saya nak bangun subuh tu. Lepas tu saya nak habiskan pergi buang masa dan mendengar kawan-kawan yang dah tua tapi perangai macam ada budak. Saya nak jaga diet badan saya tak nak main di restoran. Kalau saya kerap main jumpa kawan, lepas tu saya kuat mengopi, saya kuat makan teh, saya kuat pun rosak kesihatan saya. Hormati takdir Tuhan. Sebab dalam banyak takdir, antara takdir terindah adalah memiliki isteri. Sebab takdir ni datang sekali dengan mendirikan masjid. Kena ingat, hormati takdir, cintai takdir Allah. Sebab antara takdir besar yang Allah bagi pada kita bukanlah semuanya tentang rezeki yang bersifat duit. Rezeki yang besar Allah bagi pada kita adalah apabila kita berkahwin, kita telah mendapat orang yang kita cintai, kita dapat seorang yang dapat menjaga kita. Allah halalkan hubungan kelamin lelaki dan perempuan, tetapi di atasnya ada sebuah masjid. Itu saya kata hormatilah takdir Allah. Berarti Allah bagi. Dan lepas tu saya kata paling penting, sabar berada di tangan lelaki. Sabar ni ada di tangan kita. Walaupun lelaki ni secara generiknya pemarah, tapi dengan isteri kena sabar. Dengan isteri kena sabar. Saya beritahu pada tuan-tuan, saya ni garang. Tapi kalau kata dengan isteri saya ni, tak ada hari yang saya jumpa dia ataupun hari yang saya tak jumpa dia, saya tak ucapkan kata cinta. Saya punya rindu isteri ni, dan sekarang saya umur saya 56. Tahun ni kami raikan perkahwinan yang ke-30. Isteri saya jadi stres lah, sebab kalau saya mesej dia, dia tak jawab ke apa, dia lambat jawab mesej romantik saya akan kecil hati. Tu saya beritahu, kata sabar di tangan suami, pengukuhan cinta di tangan suami. Kalau tuan-tuan tuntut dua-dua belah pihak, kita nak tuntut daripada isteri juga. Kita nak tuntut. Bila kita kahwin ni, kita nak tuntut. Kita nak tuntut pada isteri. Tuntutlah pada dia, hargai pelindungan yang kita bagi. Jadi kita tak payah tuntut benda berat-berat.
tuntutlah pada dia perlindungan yang kita bagi. Kita bagi dia kasih sayang, kita bagi dia segala perhatian, kita bagi apa. Kita tuntutlah, kata jangan tuntut benda yang kita nak dia bagi. Tak, tuntutlah kepada dia menghargai benda yang kita bagi. Sebab saya kata kan, dalam rumah tangga jarang dua-dua berkorban. Rumah tangga yang baik, seseorang telah memilih lebih awal untuk berkorban. Macam saya ni, saya tuntut diri saya lah untuk memilih lebih awal berkorban. Supaya dalam rumah tangga, proses kita kahwin tu bukan saja menuju bahagia. Proses kita kahwin tu adalah menukar banyak. Pasal lelaki ni kahwin dengan kesombongan. Wanita ni kahwin dengan penyerahan. Itu masalah dia. Kita ni kahwin dengan kesombongan kita sebagai lelaki kan. Sebab sifat sombong nak kena buang. Lelaki bujang ni, lelaki secara semula jadi ni sombong. Bila dia jadi suami, dia tak boleh lagi ada kesombongan. Kerana dia buang sikap sombong untuk dia ambil tanggungjawab. Wanita ni kahwin dengan penyerahan. Kerana mereka wanita. Kuat macam mana pun mereka kahwin dalam sistem Islam dan dalam sistem adat yang kita ada ni, apabila wanita masuk dalam perkahwinan, mereka telah melakukan satu penyerahan. Berarti kita kena insurankan mereka lah. Berarti subsidi datang pada kita. Subsidi datang pada lelaki. Berarti kita menghargai mereka punya penyerahan, kita hargai mereka punya memasuki dunia kita, di mana daripada lelaki sombong nak pergi pada tanggungjawab, dia akan perlu proses transisi. Itu je lah. Lepas tu saya bagi tahu, kata jangan mendidik isteri dengan suara yang tinggi dan jangan mendidik isteri dengan kekerasan. Sebab apa yang kita didik pada isteri, itulah isteri akan didik pada anak. Dan lagi buruk bila dapat anak, kita tak buang lagi perangai tu, anak kita dapat dua didikan. Daripada buruk sikap ayahnya, daripada buruk sikap ibu yang tertekan oleh ayahnya. Itulah saya advise. Kata, tapi saya mudah tuan-tuan. Pasal 3 girlfriend sebelum tu tak nak saya. Bini saya je yang nak saya. Jadi saya sentiasa sekarang ingatlah, kata, yang nak saya dulu isteri saya je. 3 sebelum tu tengok muka saya pun tak nak. Saya kerja berkoyan-koyan, berbendang-bendang, berhektar-hektar tanah. Pandang pun tidak. Tapi isteri saya ni mudahlah saya mengorak. Dia nak saya kita pun kahwin. Jadi saya hargai tu. Cuma saya bagi tahu, kata itu je lah. Kata, hargai takdir Tuhan. Kan Tuhan telah menemukan saudara dengan seseorang. Dan lepas tu kata, tak semua rezeki yang Allah bagi tentang duit, kereta, tentang apa. Percayalah, sebesar-besar rezeki Allah bagi adalah wanita. Kerana turun daripada kereta yang mewah, turun daripada pangkat yang besar, turun daripada apa pun, lelaki akan balik ke rumah untuk menjadi seorang suami yang mengharapkan sesuatu. Yang kita tak boleh dapat daripada kereta kita, yang kita tak boleh dapat daripada pangkat kita, yang tak boleh kita dapat daripada wang ringgit kita. Tapi benda tu boleh kita dapatkan daripada isteri kita. Itu je lah nasihat saya kepada mereka yang bertanya. Ada seorang nama Abang Jan Gasing. Jan Gasing ni dia tampau orang berpusing macam Gasing. Dengan saya, anak mak datang. So apa saya kena baca paper? Saya cerita, saya baca surat khabar. Typing. Dia nak masuk kereta, dia cuci kereta masa tu. Dia belum buka kedai kopi, meninggal lah. Dia cuci kereta. Mick ni pun cuci kereta, cuci motor. 2 orang. Saya ni kena bully baca surat khabar. Cerita politik tak boleh baca. Semua kena baca cerita rompakan je. Kuala Lumpur, 7 Disember. 4 penjenayah ditempak mati dalam satu kejadian rompakan di Jalan Kelang Lama. Bodoh nak pergi rompak sampai 4 orang. Saya belum baca habis lagi. Nanti dia ulas sambil masuk kereta. Pergi rompak ramai-ramai, bawa pergi macam pasar malam. Dia ingat apa? Posyom lah. Posyom tu typism lah. Nick kata, tu budak baru tu bang. Pergi jenis-jenis rompak tak tengok apa satu ni. Baru satu parah. Saya baca para kedua. Keempat-empat perompak dipercayai telah pun keempat-empat perompak dipercayai telah melakukan beberapa siri rompakan di sekitar Kuala Lumpur. Itulah bodoh. Lepas rompak. Dia ingat polis tu tidur ke? Polis tu lena ke apa? Jenuh tuan-tuan. Baca surat apa? Satu perenggan dia orang ulas. Polis mendapat maklumat daripada orang ramai. Ni jenis rompak, topeng tak pakai, duk pergi sembang dengan orang. Orang tahulah hang perompak. Jenuh, tapi saya akan ingatlah arwah. Sampai arwah buka kedai kopi, dia berhenti basuh. Dia dah masuk, dia dah pergi jadi ahli masjid pakai serban kan. Sebelum arwah meninggal. Saya pergi makan di kedai dia. Anak-anak, adik, saudara mara mereka, waktu saya publish benda tu dekat Facebook mereka, saudara mara semua masuk beritahu mereka menangis. Sebab saya masih ingat bapak mereka. Saya masih ingat ni. Saya tulis tentang orang-orang kecil yang dilupakan. Jadi, apa yang saya cerita ni, walaupun saya ada ramai kenalan-kenalan dengan orang-orang hebat yang saya kenal. Tapi bila saya tua, saya mula menyedari bahawa banyakkan bahagian diri kita, kebaikan diri kita, kemuliaan yang ada di kita, dididik oleh orang-orang kita dilupakan.
Maka saya tulis ni cerita tentang mak saudara saya daripada kecil ajak saya. Kalau nak apa benda, cakap benda yang betul kat orang walaupun orang tak suka. Ini pengalaman dengan mak saudara saya. Kawan-kawan saya. Nah, saya ada banyak kawan saya, lawyer, kawan saya ahli politik, kawan saya menteri. Saya dengan Datuk Nazir Tan Sri Aziz ni baik. Saya dengan Datuk Sri Zahid Hamidi ni baik. Tapi semua orang-orang yang kita temui di bawah kejayaan ni, kata piala kehidupan ni, mereka bukanlah piala dalam jiwa kita. Mereka piala kehidupan ni, kita kerja, kita apa, dalam hidup nampak kita hebat. Tapi orang-orang yang menjadi piala sebenar dalam jiwa kita, kita abaikan. Sebab ada setengah orang kita saja lupakan kerana mereka bukanlah seseorang pada hari ini. Saya tulis kenalan saya yang mati sebab dadah. Tapi masa kecil kami baik. Dia sayang saya. Saya tak ada basikal, dia tumpangkan saya pergi mandi. Lepas tu saya kecil-kecil lah. Lepas tu mereka ni buta huruf. Saya tak mungkin minat menulis kerana saya kawan dengan orang dewasa. Saya umur 15 tahun, mereka ni umur 18, 19, 20, mereka ni buta huruf, tak tahu menulis. Mereka perlukan seorang penulis surat cinta. Jadi saya menulis. Menulis untuk mereka. Jadi saya bagi tahu bila saya kenang balik kenapa saya minat menulis. Dan kenapa saya suka menulis kisah manusia. Sebab dulu bapa kita hambat lah kat dia. Kata, aku ni keluarga tak kaya. Betul tak? Janganlah duk pandang rupa. Kawan saya duk kena cerita mulut. Saya kena pindah jadi ayat. Sesungguh saya ini bukanlah rupawan. Tetapi saya janji satu perhubungan yang ikhlas. Tak ada budak kampung nak. Budak-budak kampung ni saya terus ambil tulis surat cinta. Jadi saya tulis semua pengalaman. Lepas tu dulu saya besar dalam tempat yang miskin. Di mana bapa saya hanya perlu berjuang untuk beli beras, beli gula, beli minyak. Itu bapa saya. Pasal anak dia ramai. Saya ni berjuang untuk dapatkan sayur. Sebab apa? Lauk dalam hutang. Sebab saya tinggal di pinggir Sungai Kedah. Lauknya banyak. Saya kena mengaitkan. Saya kena kutip nyok. Kutip nyok, tanah orang, kebun orang. Bahagi dua. Dapat 20 biji nyok. Tuan kebun kata 10 dia punya, 10 saya punya. Saya pinjam basikal tuan kebun tu, kayuh pergi jual di kedai. 2 kilometer lah kedai tu dekat Lok Merah. Jual di kedai tu nak bagi cash kat saya. Dia tak nak bagi cash. Dia bagi kat saya barter trade. Saya ambil lah. Bawang merah, bawang besar, cabai kering, ikan masin. Saya ambil balik. Untuk mengukurkan lagi, bapa saya punya kemampuan adalah mencari beras, gula dan minyak. Jadi saya ceritalah kampung ke kampung, kampung-kampung sebab kami selalu kena halau rumah. Tak mampu bayar sewa, orang halau. Tak boleh bayar sewa, orang halau. Jadi waktu saya kecil ni, saya membesar banyak kampung-kampung setinggan di Kedah. Ini buku yang saya angkat kisah-kisah yang mungkin memberi pengajaran tentang good values. Saya beritahu kata, kita jangan lupa di mana kita bermula. Walaupun sebenarnya kejayaan ada di mana kita tempat berakhir. Saya tulis semua kenang-kenangan saya daripada usia 5 tahun sampai 17 tahun.